Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mulakan dengan kita membaca surah Al-Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusan kita insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa qul niyyatan salat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan untuk sama-sama kita berkumpul sekali lagi dalam rumah Allah pada pagi ini. Sama-sama kita dapat niat iktikaf. Mudah-mudahan perhimpunan kita pada pagi ini diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, kita akan teruskan kembali perbincangan kita daripada tafsir surah Ali Imran. Minggu lepas kita berhenti ayat yang ke-35. Betul? Ayat 35 iaitu perbincangan tentang kelahiran Sayyidatina Maryam, iaitu ibu kepada Nabi Isa. Jadi dia bukan cerita Sayyidatina Maryam melahirkan Nabi Isa, itu belum lagi. Okay? Tapi ini ceritanya bagaimana ibunya Nabi Isa, iaitu Sayyidatina Maryam alaihissalam dilahirkan. Jadi ibu kepada Nabi Isa, Sayyidatina Maryam ni dilahirkan kepada seorang wanita yang namanya kat sini Imratu Imran. Imratu Imran ini adalah ibu dia. Okey, kalau dalam kitab Bible mereka letak nama dia Mother Anne, E-N-N-E. Mother Anne. Okey. Kemudian apa? Hannah. Yalah, kalau kita Hannah, tapi kalau orang putih dia kata Anne, E-N-N-E. Macam contoh kita gunakan nama Maryam, okay. Tapi mereka gunakan nama Mary. Jadi Mary Anne tu, Mary anak kepada Anne. Okay. Jadi kalau untuk kita dalam sejarah Israiliyat kita baca kan, ada namanya Maryam, ada namanya Hannah. Namanya Hannah. Okay. Saya bacakan ayat yang dahulu, ayat 35, 36. InsyaAllah kalau sempat hari ini kita akan cuba cover sampai ayat 37 ataupun 38 insyaAllah. Right? Okay, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. Ingatlah ketika isteri Imran berkata, Tuhanku, sesungguhnya aku nazarkan kepadamu anak yang ada dalam kandunganku sebagai muharraran, seorang yang bebas daripada segala urusan dunia dan dia akan hanya berkhidmat kepadamu semata-mata. Fataqabbal minni, maka terimalah nazarku ini. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Satu poin saya nak highlightkan, minggu lepas kita dah bincang ayat ni, cuma saya nak highlightkan beberapa perkara. Nombor satu, digunakan perkataan Imratu Imran.
iaitu isteri kepada Imran. Dia tak sebutkan nama. Boleh je Allah sebutkan izqala Hannah, kan, berkata Hannah, tapi Allah kata berkata isteri Imran. Jadi ada beberapa perkara yang kita perlu highlight. Nombor satu, Allah SWT tak spesifik letak sebut nama satu orang, jadi bermakna dia bukan satu perkara yang perlu kita nak korek-korek cari apa nama sebenarnya dan sebagainya. Nombor satu lagi, nak highlightkan berkenaan dengan perkataan Imran itu sendiri. Jadi Imran ni ada perbincangan di kalangan ahli-ahli tafsir. Dia mengatakan Imran tu boleh dimaksudkan sebagai namanya Imran. Jadi namanya Sayyidatina Maryam, bapaknya nama Imran, itu satu. Ada juga perbincangan maksudnya perkataan Imran itu sendiri. Kalau Imran tu dia datang daripada perkataan Ammar ataupun Ammara, iaitu orang yang yang tinggi, orang yang pangkatnya tinggi, the most high. Kalau misal kata kita gunakan bahasa Arab, bangunan yang tinggi kita pakaikan imarat itu bangunan yang tinggi. Okey. Ammara yu'ammiru, Ammara yu'ammiru bermakna dia yang menjaga. Contoh kita guna perkataan mengimarahkan masjid. Mengimarahkan apa? Dia menjaga, memelihara, memakmurkan masjid. Itu makmur pun datang daripada root yang sama. Jadi kalau kata Imran, keluarga Imran ni adalah keluarga yang senantiasa menjaga, memelihara rumah ibadat. Jadi istilahnya this family is being appointed and telah dipilih oleh Allah SWT untuk menjaga rumah ibadat. Kalau kita kata sekarang ni masjid, tapi kalau dulu istilahnya dia tak ada masjid yang macam kita faham masjid sekarang, tapi rumah ibadat. Jadi siapa yang nak beribadat kat situ, ada orang yang akan maintain masjid tu. Dia akan pastikan tempat tu boleh dilakukan ibadah, boleh semayang. Kalau misalnya kata ada keperluan untuk nak betulkan toilet ke lampu ke apa sebagainya, ini adalah orang yang istilahnya memakmurkan masjid, memakmurkan masjid. Jadi dikatakan Imran boleh dimaksudkan dengan dia adalah isteri kepada namanya Imran, ataupun isteri kepada keluarga yang menjaga ataupun memelihara rumah ibadat. Okay, jadi this is the chosen people yang untuk serve the deen of Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia nazar, dia katakan aku bernazar agar anak dalam kandungan ini akan continue the legacy. Continue legacy untuk menjaga masjid atau menjaga rumah ibadat. Okay. Jadi dia bila nazar tu ada dua cerita juga dalam ada cerita dalam kitab-kitab mereka, iaitu kitab Bible. Mereka katakan sebab suaminya satu kata dah meninggal, atau suami ni dia sedang pergi jauh daripada tempat yang lain. Jadi isterinya ni sendiri-sendirilah. Jadi bila dia sendiri, dapat tahu dia hamil, dia doa pada Allah SWT, inni nazartu laka ma fi batni. Jadi dia kata dia nak nazarkan anaknya dalam kandungan ni untuk continue legacy keturunan yang ada. Continue legacy keturunan yang ada. Muharraran, maknanya dia akan bebas daripada segala perkara yang lain, dia hanya fokus untuk beribadat pada Allah SWT dekat rumah ibadat tersebut. Fataqabbal minni, maka terimalah daripada doaku ini ataupun daripada nazarku ini. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ini doa isteri Imran, ibu kepada Maryam alaihissalam, ibu kepada Sayyidatina Maryam. Okey. Falamma wada'atha, dan apabila dia melahirkan. Jadi maknanya sekarang ni dia skip the part yang dia mengandung dan sebagainya, terus masuk kepada bab yang dia bersalin. Dia bersalin. Falamma wada'atha, apabila dia telah melahirkan, qalat, dia berkata, Rabbi inni wada'tuha untha. Wahai Tuanku, sesungguhnya aku telah melahirkan anak perempuan. Aku telah melahirkan anak perempuan. Jadi dia macam ini. Ayat ni kalau kita baca, dia bukan ayat informasi. Contohnya, kelas mula jam 10 pagi, itu informasi saya katakan. Okay? Ataupun saya kata, cuaca pada hari ini adalah berapa degree. Cuaca pada hari ini panas, itu informasi. Tapi kalau saya kat luar, saya tengok panas hari ini. Itu informasi ke itu mengeluh? Mengeluh kan? Macam emosi kan? Emosi. Kan? Sesungguhnya saya penat. Itu informasi. Kalau saya gunakan that kind of sentence. Tapi kalau penat, itu adalah istilahnya keluhan. Okay? Jadi kalau dalam bahasa
kalau kita belajar lughah, belajar lughah dia ada kata lafaz kita kata apa ya? Jumlah khabariyah, jumlah insyaiyah. Jumlah khabariyah adalah informational sentence. Okay? Hari ini bas lewat, cuaca hari ini panas dan sebagainya. Itu informasi. Okay? Tapi kalau jumlah insyaiyah, dia adalah emotion. Contohnya perkataan Alhamdulillah. Alhamdulillah ni kita boleh buat dua-dua. Both kita boleh buat. Kita boleh cakap Alhamdulillah sebagai satu informasi, segala puji bagi Allah. Ataupun contoh kita lafaz Alhamdulillah. Contoh kita dapat kerja bas ke, kita dapat selesaikan satu masalah ke, kita lulus dalam exam ke sebagainya. Alhamdulillah. Alhamdulillah tu kan emosi kan. Dia bukan satu informasi tapi emosi. Jadi ayat ni dia adalah emosi. Dia terperanjat, terkejut kan. Okay, qala asrabi inni wada'tuha unsa. Perempuan. Faham tak? Perempuan. Dia bukan macam kita sekarang lah. Kita kalau mengandung sekarang ni scan-scan dapat tahu lelaki ke perempuan kan. Kalau anak lelaki dia confirm sebab dia nampak lah ada yang kecil tu. Kalau misalnya kata perempuan lahir baru confirm, ni confirm perempuan macam itu. Tapi kalau dulu tak tahu, lahir baru tahu lelaki ke perempuan. Jadi bila lahir tu perempuan, ya Allah perempuan. Dia bukan satu informasi sebab Allah tahu ke? Takkan Allah tak tahu lelaki ke perempuan. Macam ya Allah perempuan. Takkan Allah cakap dia ke? Tak. Jadi maknanya dia adalah satu perasaan takjub. Macam alamak, macam mana ni? Okay. Jadi ulama bincangkan tentang perkataan ini. Adakah dia ni terkejut sebab dia tak bersyukur dia perempuan, atau memang dia mengidam-idamkan lelaki sebab lelaki lebih baik daripada perempuan, ataupun apa? Ini perbincangan lah. Ulama kata what is this kind of emotion? Okay. Nombor satu kita kena faham. Dia asalnya ibu ni dia dah bernazar anak ni akan menjaga rumah ibadat. Okay. Kasih gambaran lah. Contohnya kita ni nak anak kita ni jadi imam masjid. Kalau imam masjid siapa yang sesuai? Lelaki. Okay. Bukan bermaksud perempuan tak boleh jaga masjid. Tak boleh jaga masjid, tak ada masalah. Cuma kalau ikutkan kepada kebiasaan masyarakat kan, yang menjaga, yang maintain masjid dan sebagainya biasanya lelaki. Sebab lelaki dia akan boleh jadi imam. Okay? Dia akan boleh jadi imam dalam solat. Kalau misalnya kata orang datang, dia boleh menguruskan dan sebagainya. Kalau misalnya kata ada rosak-rosak dan sebagainya, dia boleh tolong panjat, dia boleh tolong cat, dia boleh tolong apa dan sebagainya. Dia lebih sesuai. Dan kalau misalnya kata contoh kalau kalau anak perempuan sebagai contoh, mungkin kalau dia nak jadi pemimpin masjid pada waktu itu, mungkin ada masa dia tak boleh masuk masjid sebab dia dalam keadaan haid, kan? Dia tak boleh masuk. Jadi ada certain restriction. Tapi kalau lelaki tak ada restriction macam itu. Jadi dan menjadi kebiasaan juga dalam keturunan mereka ini, keluarga Imran, mereka yang mengimarahkan masjid ataupun menjaga rumah ibadat adalah most of them are males, lelaki. Jadi dia kata sebelum ni ayat dia kata dia nak anak ni continue that legacy. Tapi sekali bila keluar dapat tahu perempuan, dia macam alamak. Jadi ada ulama bincangan dia katakan ibarat dia macam maksud kat sini ini wada'tuha unsa, ibarat macam nak tarik balik dia punya nazar dia. Faham tak? Contohnya kita dah cakap confirm saya akan kasih duit untuk donation ni sebagainya. Sekali tengok gaji bulan ni short lah. Kita tak cakap dengan orang tu saya nak tarik balik, saya cakap aku punya gaji short lah. Faham tak? Tapi maksudnya apa? Gaji short, mungkin aku tak kasih lah, aku kasih next time. Faham tak? Jadi macam aku akan nazarkan anak ni untuk jadi muharraran, untuk jaga rumah ibadat ni. Ya Allah, perempuan lah. Perempuan lah. Boleh switch tak? Ataupun next time lah, next baby ke apa, boleh. Itu perbincangan di kalangan ulama. Jadi kat sini dia capture ta'ajub, rasa terperanjat ataupun dia rasa macam alamak, macam mana ni? What's gonna happen after this? What's gonna happen after this? Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan sesungguhnya Allah tahu apa yang dia berikan ataupun apa yang dia lahirkan. Jadi bermakna dia bukan satu informasi. Allah tahu kan lelaki ke perempuan dan sebagainya. Kemudian perkataan ni yang menjadi perbincangan panjang di kalangan
manusia, dikatakan walaisa dzakaru kal untha. Walaisa dzakaru kal untha, maknanya Allah dan memanglah tidak sama anak lelaki dengan anak perempuan. Tak sama anak lelaki anak perempuan. Okay. Dia ada beberapa layer yang saya nak bincangkan. Pertama, perbezaan lelaki dan perempuan. Semua orang maklum tak? Dia bukan satu benda yang macam lelaki perempuan tu dia tak sama tau. Betul ke? Tak sama. Semua orang tahu kan? Perbezaan mungkin daripada sudut fizikal dia, kan? Dia punya body, dia punya hormon, dia punya mungkin karakter dan sebagainya. Kita tahu sikit sebanyak lelaki perempuan ada perbezaan. Okay? Ada dia punya advantage dia lelaki, ada advantage dia perempuan, ada disadvantage lelaki, ada disadvantage perempuan. Semua orang maklum tentang perkara tersebut. Ada perkara yang lelaki boleh buat, ada perkara yang perempuan boleh buat, yang mana lain yang sebelahan tu tak boleh buat. Contohnya lelaki tak boleh hamil. Kan lelaki tak boleh hamil. Lelaki boleh buat benda lain yang mana mungkin perempuan tak boleh buat, perempuan boleh buat apa yang lelaki tak boleh buat. Itu adalah perkara yang maklum. Okay? Perkara yang maklum, tidak ada orang kata tu macam isu diskriminasi, merendahkan dan sebagainya. Tapi sekarang perbincangan ini, adakah dia mendiskriminasi wanita? Itu perbincangan di kalangan ulama ataupun kita ahli tafsir. Bila disebutkan macam ni, walaysa dzakaru kal untha. Okay? Tidaklah lelaki itu sama seperti wanita. Tidaklah lelaki itu sama seperti wanita. Saya kasih satu sentence yang lain. Kalau saya cakap macam ni dengan ibu, kereta Honda tak sama macam Ferrari. So saya cakap mana yang satu kereta bagus? Kereta Honda tak sama macam Ferrari. Maknanya mana yang lagi bagus? The first one ke the second one? Second Kalau saya sebut Honda dulu, lepas tu saya cakap tak sama macam Ferrari, maknanya Ferrari ni lagi high class katakan. Kita semua faham kan? Jadi the second point adalah lebih tinggi berbanding dengan the first point. Melainkan kalau saya kata dia berada dalam satu kumpulan yang sama. Okay, contohnya saya kata macam ini. Okay. Ibu-ibu ni tak sama dengan ibu-ibu yang lain. Kumpulan ibu-ibu ni tak sama macam kumpulan sebelah. So mana satu yang lagi bagus? Yang ni ke atau yang tu? Yang first kan? Betul tak? Contohnya contohnya kata ustazah ini tak sama macam ustazah yang lain. Di mana kita nak tunjukkan specialnya ustazah tu. Faham tak? Jadi bila kita letakkan sesuatu ataupun seseorang dalam satu kumpulan yang sama, macam level ustaz ni dengan ustaz lain, ataupun ustazah ni dengan ustazah lain, ataupun guru ni dengan guru lain, pekerja ni atau bos ni dengan bos yang lain. Maknanya kalau kita letak first person dengan second person in the same line, maknanya dia bos, dia guru dan sebagainya, maka the first one is the same. But the first one is better. Okay, nombor satu lagi bagus. Tapi kalau misal kata dia punya level tu beza. Level beza, maka the second one lagi better. Faham tak? Jadi kalau saya kata tadi macam kereta kan, Honda tak sama macam Ferrari, kita kata Ferrari lagi bagus lah. Ferrari lagi bagus, lagi mahal, lagi apa dan sebagainya. Jadi ayat ni Allah katakan apa? Lelaki tak sama macam perempuan. So mana yang lagi bagus? Perempuan lagi bagus lah. Faham tak? Okay. Jadi orang cakap, perempuan lagi bagus. Asal pula perempuan lagi? Oh, bukan lelaki lagi bagus. Ini penting belajar bahasa Arab. Okay, penting belajar bahasa Arab. Sebab Allah gunakan perkataan apa? Az-zakaru, ada alif lam, al-untha. Az-zakaru al-untha. Laisa zakaru kal-untha. Ada alif lam kat situ bermakna dia bukan semua lelaki lebih baik daripada semua perempuan ataupun semua perempuan lebih baik daripada semua. Tak ada, bukan. Is that specific person yang Allah nak sebutkan. Okay? Sebab apa? Maryam, ibunya Maryam ni, dia nak anak dia ni yang mengimarahkan masjid. Jadi in her mind, anak lelaki lah. Okay? So dalam
kepala dia fikirkan anak lelaki ni akan menguruskan, mengimarahkan masjid dan sebagainya. Tapi yang keluar ni perempuan, Jadi laisa zakar kalau Ustaz kata, kan, lelaki yang kau mengidam-idamkan, anak lelaki yang kau mendambakan itu tak sama macam anak perempuan yang Allah bagi. Anak perempuan ni bukan anak perempuan semua, tak. Faham tak? So nak katakan, this is the best choice yang Allah bagi. This is the best choice for you. Faham tak? Okay. Jadi walaupun majoriti masyarakat pada waktu itu merasakan tak sesuai kalau anak perempuan menjadi jaga masjid, tapi Allah kata this is the best. Sebab apa? Sebab Allah yang pilih. Dia memang nak anak, kemudian dia nazar anak tu untuk nak diabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah choose this wanita, anak perempuan ni menjadi hamba yang akan mengabdikan diri. This is the best choice of Allah pilih. Jadi this is not the notion of anak lelaki lagi bagus, anak perempuan. Kita kan biasalah, tak orang tak kita. Memang daripada dulu ada this kind of notion. Zaman jahiliyah lagi kita katakan, memang diorang nak anak lelaki. Sebab anak lelaki akan meneruskan warisan, teruskan lineage, betul tak? Kan kita kata keturunan itu akan berterusan kalau ada anak lelaki. Ini maknanya kumpulan bin apa. Bapaknya akan meneruskan nama-nama anak-anak sebagainya. Jadi nak katakan macam itu, in terms of wanita mungkin dia nampak inferior. Untuk lelaki nampak superior. Jadi orang macam mengharapkan kalau boleh ada anak lelaki. Kalau ada anak perempuan, alamak, perempuan. Tak apalah, next time again. Tak. Islam tak ajar benda tu. Okay? Jadi Islam mendidik kita, siapa yang terbaik antara kita adalah yang paling banyak takwa. Kalau misalnya kita takwa pada Allah, kita adalah yang lebih baik. Sama ada kita lelaki, sama ada kita perempuan. Cuma kita ada different roles. Ada tugasan yang berbeza. Lelaki ada tugasan yang berbeza, wanita tugasan yang berbeza. Kita tak cakap kalau lelaki ada tugasan berbeza, dia lagi bagus daripada wanita. Kalau misalnya wanita ada tugasan berbeza, dia lagi bagus daripada lelaki. Tak semestinya. Tak semestinya. Contohnya kalau sekarang ni musim bola kan, goalkeeper dengan striker kan, dua-dua penting tak? Tak tengok bola kan. Mana lagi penting, goalkeeper ke striker? Dua-dua penting. Kalau tak ada goalkeeper, tak ada orang save bola. Kalau tak ada striker, tak ada orang score goal. Macam nak menang? Dua-dua penting. Dua-dua ada tugasnya. Cuma mungkin ada yang lebih fancy lah kan. Dia kata kalau jadi striker lagi popular ke kan, goalkeeper tak popular sangat. Tapi semuanya penting. Dalam satu kumpulan tu semuanya penting. Jadi kalau kita kata suami, isteri ada tanggungjawab masing-masing, dua-dua penting. Dia tak ada suami lagi tinggi, isteri rendah, tak. There's no such thing. Dalam Islam tak ajar benda tu. Cuma sekarang ni mungkinlah western media, civilization yang baru ni yang selalu kedepankan macam diskriminasi wanita dan sebagainya. Tak, Islam tak pernah ajar dalam tu. Dalam ayat ni pun Allah kata walasat zakar Musa is not all men, is different from all women. Tak, this specific person iaitu Maryam alaihissalam. Okay? Jadi Allah yang pilih. Jadi dalam masa yang sama juga, ada juga perbincangan ni siapa yang cakap walasat zakar Musa. Contoh qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Qalat, dia berkata, iaitu isteri Imran berkata, inni wada'tuha unsa, aku melahirkan anak perempuan. This dia punya dialog, dia punya speech. Okay? Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah tahu, Allah lebih maha mengetahui apa yang dia berikan, apa yang dia lahirkan lah, lahirkan. Adakah ini sama lagi speechnya Sayyidatina kita kata Hannah, ataupun itu Allah yang kasih komentar. Okay? Jadi kalau wallahu a'lamu bima wada'at ni ada katakan ini Allah yang cakap. Wallahu a'lamu bima, Allah yang tahulah apa yang Allah berikan. Walaysa dzakaru unsa ni perbincangan, adakah ini isteri Imran sebut ataupun Allah yang sampaikan. Okey. Dua-dua kita boleh faham, kita boleh terima. Okey. Bermaksud isterinya Imran ini sendiri tahu anak ni
adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia adalah yang terbaik. Dia adalah yang terbaik. Dan dia mengatakan apa yang aku fikirkan tentang anak lelaki itu tak sama dengan apa yang aku dapat, iaitu anak perempuan. Yang ini adalah pilihan Allah SWT. So this is the best person to do this role. To do this role. Faham tak semua? Clear jadi ini kita kalau belajar bahasa Arab ni, kita akan faham kenapa walaysa dzakaru unsa, dia sebab ada alif lam dan sebagainya. Dia maknanya ma'rifah. Ma'rifah maknanya dia fokus kepada that specific individual. Okay. Wa inni samaituha, maka sesungguhnya sekarang ini aku akan menamakan dia. Jadi maknanya dia dah ada acceptance, dia terima apa yang Allah SWT beri. Maknanya Allah dah bagi dia rezeki, Allah bagi dia nikmat, Allah bagi dia kelebihan, iaitu ada keturunan, ada anak. Kemudian dia dah accept, dia terima ni sebagai anaknya, dan anaknya dia akan serahkan kepada Allah untuk mengabdikan diri pada Allah SWT, walaupun dia wanita, walaupun dia perempuan, dan dia akan menamakan dia. Samaituha. Samaituha ni boleh bermaksud kita namakan ataupun kita meninggikan pangkat dia, ataupun kita kata memberikan kelebihan. Sebab sama kan langit kan, maknanya kita elevate dia punya status. Samaituha maknanya kita berikan nama yang baiklah kepada anak tersebut. Wa inni samaituha Maryam. Okay. Maryam ni dia bukan asalnya bahasa Arab, dia bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik. Okay. Dia datang daripada Mar'amah. Okay. Mar ni maknanya Tuhan. Mar maknanya Tuhan, Amah maknanya hamba. Jadi istilahnya acceptance-nya isteri Imran kepada anak yang nama Maryam ni, kata anak ni akan jadi hamba Tuhan. Dia akan mengabdikan dirinya pada Tuhan. Itu namanya Maryam. Maryam. Okay. Jadi kita kena faham juga dalam Al-Quran ada perkataan yang istilahnya dia bukan original Arabic. Sebab sebelum ni kan ada bahasa Hebrew, bahasa Aramaik yang dia ada transfer masuk dekat dalam Al-Quran. Contohnya nama-nama Nabi Nabi Musa, Nabi Zakaria, nanti kita akan sebut nama Nabi Zakaria. Ini semua bukan originally bahasa Arab. Ibrahim ni semua bukan nama ni. Ismail asalnya Ishmail ataupun Abraham. Jadi ditransferkan, masukkan dalam bahasa Al-Quran, dinamakan Ibrahim, Ismail dan sebagainya. Okay. Wa inni samaituha Maryam. Wa inni, dan sesungguhnya aku u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku minta perlindungan dan aku melindungi dia dengan peliharaanmu. Maknanya sekarang ni dia dah dapat anak, apa yang dia buat first, dia doa pada Allah SWT agar anaknya ini dipelihara oleh Allah, wa dzurriyyataha, dan keturunannya. Baru dapat anak dah fikir tentang keturunan dah. Jadi ini adalah nasihat kepada kita semua ibu-ibu kan, bila kita dapat anak kan, penting perkara pertama adalah doa agar anak ni dijauhkan daripada perkara-perkara yang tak baik. Minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta apabila suami isteri berintimasi pun ada doa kan. Diajarkan doa untuk apa? Untuk minta dijauhkan keturunan tu daripada syaitan yang direjam. Jadi bila anak pun dah lahir, antara doa yang perlu kita doakan adalah inni u'izuka ataupun inni u'izuka biha ataupun bihi minasyaitonir rajim. Aku minta perlindungan Engkau ya Allah terhadap anak ini daripada syaitan yang direjam. Jadi isteri Imran bukan saja doa kepada Sayyidatina Maryam, tapi doa kepada keturunannya juga. Siapa keturunan Sayyidatina Maryam? Nabi Isa AS. Semua keturunan itu dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minasyaitonir rajim. Daripada syaitan yang direjam. Jadi nak katakan satu macam ini. Syaitan ni akan senantiasa mengganggu manusia daripada zaman Nabi Adam sampailah akhir zaman, sampai akhir zaman. Tapi kita kata isunya syaitan ni adalah asalnya dengan Nabi Adam. Tapi sebabkan bencinya kepada Nabi Adam, dan dia benci semua keturunan Nabi Adam alaihi salam sampai akhir zaman, dan dia akan cuba nak sesatkan. Sesatkan. Syaitan ni juga datang daripada perkataan syatana. Syatana ni maksudnya yang jauh. Jauh daripada nikmat, jauh daripada orang kata tu
jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya kita minta dia dijauhkan daripada gangguan syaitan, sebab syaitan ni dah jauh daripada rezeki ataupun nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang direjam. Jadi penting kita doakan anak kita, doakan anak keturunan kita dan juga keturunan generasi yang akan datang. Ni antara adab-adab kita sebagai ibu, sebagai ayah, sebagainya, banyakkan doa. Sebab doa kita ni lebih berkat daripada orang lain. Doakan anak-anak keturunan kita. Contoh ibu-ibu selalu kadang-kadang datang kat saya cakap, "Ustaz, tolong doakan anak saya, doakan cucu saya," sebagainya. Saya kalau secara literal saya tak ada hubungan, kan? Kita kan lain-lain ni lah, bukan ada hubungan keluarga. Tapi yang paling dekat, senang, makbul doa tu adalah apabila keturunan kita sendiri yang doakan. Iaitu mak kita doakan, bapa kita doakan, datuk nenek kita doakan dan sebagainya. Jadi minta doa daripada mereka lebih utama, lebih utama. Jadi jangan risau misal kata keturunan kita ni tak berapa nak baik sangat ke sekarang, kan? Macam ada degil-degil sikit dan sebagainya, jangan putus doa. Jangan putus doa. Sayyidatina Maryam isteri Imran ni daripada anak lahir dah start doa. Daripada anak lahir dah start doa. Jadi ni kita boleh belajar daripada perkara ini. Okay. Kemudian ayat 37 Allah kata fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Maka fataqabbalaha rabbuha, maka iaitu Allah Subhanahu taala diterima oleh Tuhan. Diterima oleh Tuhan. Bermaknanya doanya diterima oleh Allah Subhanahu taala. Jadi satu interesting dikatakan, okey. Kalau kat sini kita tengok ayat mana? Ayat 35, kan? Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Taqabbal minni, maka terimalah daripada aku. Okay. Jadi isteri Imran doa pada Allah, dia nak nazarkan anak dia muharraran, nazarkan anak dia, kemudian terimalah daripada aku, bukan terimalah anak aku. Terimalah daripada mana? Terima daripada doa yang kita minta. Anak tu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Anak ni bukan di atas kuasa kita untuk memastikan dia ni dapat iman ke tak dapat iman dan sebagainya. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mengharap agar doa kita yang Allah terima. Tu nombor satu, okey. Tapi dalam ayat yang 37 ni Allah kata fataqabbalaha rabbuha. Allah terima daripada dia. Jadi bermakna Allah katakan kat sini, bukan saja Allah terima anak dia, bukan saja Allah terima doa dia, tapi Allah terima isteri Imran tu secara keseluruhan. Bermakna apa saja dia buat semua Allah terima. This is important juga. Sebab kadang-kadang bila kita minta pada Allah, kita minta one specific thing. Ya Allah, kabulkan yang ini. Tapi Allah bukan kabulkan apa yang kita minta, Allah kabulkan kita. Bermakna apa sahaja kita buat selepas itu, semuanya Allah terima. Yang baik-baik semua Allah akan terima. Jadi bukan sahaja doa dia minta anak ni jadi muharrar, jadi menjadi pengawal masjid ataupun yang menguruskan masjid ataupun yang jaga mihrab, okey. Tapi apa saja amalan yang selepas itu pun Allah SWT terima. Daripada doa si sang ibu ni. Fataqabbalaha rabbuha. Tuhannya telah menerima daripada dia semuanya. Biqabulin hasanin. Biqabulin hasanin. Dengan penerimaan yang baik. Ni satu lagi saya nak kongsi ni, bahasa Arab dia complicated sikit tapi saya rasa ibu-ibu boleh faham. Okey. Taqabbal kan ada syiddah kata taqabbal. Okey. Maknanya datang daripada perkataan qabbala yataqabbalu. Taqabbala yataqabbalu mutaqabbilan. Ini kalau kita belajar masdar, taqabbala yataqabbalu mutaqabbilan. Dia ada syiddah semua dia. Okey. Tapi patutnya kalau ikutkan kepada syiddah yang sama, fataqabbalaha rabbuha mutaqabbilan. Mutaqabbilan. Tapi Allah tak gunakan word mutaqabbilan. Allah gunakan perkataan qabul. Qabul tak ada syiddah kan? Jadi qabul tak ada syiddah, maknanya dia punya root word asalnya dia adalah qabala yaqbalu. Qabila yaqbalu.
So taqabbal dengan qabilah beza. Apa beza qabilahnya? Qabilah ni adalah terima. Okey, terima. Tapi kalau taqabbal dia terima dengan banyaknya, ataupun dia memberi, ataupun dia accept dengan banyaknya, dengan usahanya banyak. Jadi bermakna istilah macam ni. Taqabbal adalah kita usaha satu perkara ni dengan usaha yang sangat-sangat hebat. Kita minta, Allah terima banyak, ya, Allah terima. Tapi bila perkataan qabul, maknanya penerimaan ni bukan susah bagi Allah Subhanahu taala. So it's easy. Bermakna kita usaha banyak, Allah akan kabulkan dengan mudah. Beza tak? Taqabbal dengan qabul kat sini. Jadi Allah katakan fataqabbalaha rabbuha, sebab usahanya isteri Imran ni untuk mendapatkan anak, melahirkan, doa dan sebagainya semua Allah terima, tapi Allah terima dengan qabul, dengan senang, easy. Bila Allah melakukan satu perkara tak perlu effort macam kita punya effort. Jadi usaha kita kena lebih, pengkabulan Allah SWT tu mudah untuk Allah SWT. Bukan satu benda yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Okey, fataqabbalha rabbuha biqabulin hasan, dengan qabul yang baik. Penerimaan yang baik. Dan interesting juga ada perkataan ba kat situ. Biqabulin hasanin. Biqabul. Bermakna bi ni, ba kat sini adalah extra qabul. Dia minta anak dia baik. Dia minta anak jauh daripada syaitan. Tapi Allah SWT terima dia, terima anaknya, terima keturunan semuanya. Bayangkan macam ni. Kita mendambakan anak yang baik, betul ibu-ibu? Dambakan anak yang baik. Semua kita doa agar anak kita jadi anak yang baik, anak yang soleh dan sebagainya. Tapi bayangkan isteri Imran dia doa agar dapat anak yang baik. Bukan saja anak itu baik, anaknya ni disemadikan dalam Al-Quran nama dia. Satu. Kemudian anak dia ni melahirkan seorang Nabi. Apa lagi bagus daripada kalau dapat anak seorang Nabi? Tak ada kan? Itu dah pagi sangat lah. Biqabulin hasan. Maknanya penerimaan Allah ni sangat-sangat luar biasa. Kan? Sebab tu ada perkataan ba' kat situ. Nak tunjukkan ekstra. Allah kasih more daripada apa yang kita harapkan. Jadi kalau misal kata kita nak sesuatu, kita tak ada perasaan risau ataupun tidak ada perasaan boleh ke Allah kasih aku banyak ni? Boleh ke Allah kasih minta dan sebagainya? Tak, itu tak ada isu bagi Allah Subhanahu wa taala. Right? Wa ambataha nabatan hasanan. Nah ini pun satu lagi, ambataha dengan nabatan. Kalau ambata inbatan. Anbata yunbitu inbatan. Okay, sebab ada alif nun, ada anbatan. Nun tu ada sukun, nun ada sukun. Tapi nabatan, nun tu tak ada sukun. Jadi dia datang daripada word yang berbeza. Anbata dengan nabata. Anbata nabata. Okey. Anbata nabatan hasanan. Anbata wa anbata nabatan hasanan. Okey. Sebelum saya pergi maksud perbezaan anbatan dan nabatan, dia anbatan ni kita gunakan lebih kepada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Ibu-ibu ada kat sini yang green hand ada? Ada yang tanam-tanam pokok kat rumah? Ada? Okey. Macam mana pokok tu boleh keluar buah? What's the process? Pokok nak keluar buah, nombor satu, bijinya nak kena bagus. Betul? Biji nak kena bagus. Biji nak kena bagus, tanah dia pun nak kena bagus. Soil dia pun nak kena baik. Soil baik, biji baik, kemudian nak kena ada air. Betul? Bila nak kena air, nak kena jaga, lepas tu nak kena matahari. So banyak proses banyak proses. Dan bila kita letak biji, letak dekat tanah, dekat tanah, dia terus keluar ke buah? Tak, proses. Lama tak? Lama. Kemudian bila dia dah mula tumbuh sikit-sikit, nak kena jaga tak? Nak kena jaga. Maknanya kita nak kena maintain sampai dia besar, dia keluar buah. Tapi kadang-kala bila kita dah letak biji, bila kita dah letak tanah, semuanya bagus. Letak air, kadang-kadang tak keluar juga. Mungkin sebab apa-apalah kan, sebab mungkin
ada tanah dia mungkin liat sangat ke, tanah dia keras sangat ke, ataupun bijinya ada rosak kat dalam ke, atau matahari tak kena banyak ke, ataupun air lebih sangat. There are a lot of things happen, okay? Tapi kalau keluar buah tu maknanya itu adalah hasil daripada usaha kita. Jadi bermakna nak tumbuhkan satu pokok ni dia makan masa yang panjang. It will take a lot of patience, perseverance. Kita kena sabar, kita kena tenang, kita kena usaha buat secara buat betul-betul, buat rapi-rapi dan sebagainya supaya dapat hasil yang panjang. Selalunya dalam Quran, bila Allah sebut tentang tumbuh-tumbuhan, Allah akan kaitkan itu sebagai satu contoh bagaimana kita nak membesarkan anak. Itu contoh, itu gambaran. Kita kata tamsil ataupun misal. Contoh dalam Al-Quran, bila kata tumbuhan ni seperti kita membesarkan anak. Bila besarkan anak, mesti ada ibu ayah. So, ibu ayah tu adalah dia punya bijian dia. Okay? Kalau ibu ayah baik, insya-Allah, that's the first step. Kemudian tanah tu adalah environment. Environment, kita tinggal kat mana, kawan dengan siapa, keluarga yang lain dan sebagainya kan. Environment nak kena baik. Okay? Kemudian kita nak kena air. Siraman iman kita kata. Mesti nak kena kasih didikan iman sebagainya kan. Okay? Kemudian kita perlukan matahari. Matahari apa? Al-Quran kan, light Quran maknanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada langit, maknanya akan berikan pancaran matahari dan sebagainya, baru akan tumbuh anak yang baik. Tapi kadang-kala kita dah jaga yang ni, mak ayah dah jadi orang baik, environment dia pun baik, okay? Siraman pun baik, usaha kita pun baik dan sebagainya, tapi tetap tumbuh tak jadi. Boleh berlaku tak? Boleh berlaku. Jadi isunya bukan isu yang lahir tu sama ada bagus ke tak bagus, itu adalah atas rahmat dan juga kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita adalah usaha, sabar dan sebagainya. Okay? Jadi walaupun mungkin suasana bagus, mak ayah bagus kan, kita bagi ilmu dan sebagainya, tapi tetap dia tak beriman juga, tak beriman. Jadi kalau kehidupan manusia secara keseluruhan, contohnya kita belajar tentang Bani Israel. Kita belajar Bani Israel dalam surah Baqarah, kita belajar Bani Israel dalam surah Ali Imran. Kita belajar tentang ahli-ahli kitab dan sebagainya. Mereka ni semua daripada keturunan yang bagus tak? Keturunan Nabi-Nabi kan? Keturunan Nabi-Nabi. Okay? Maknanya environment yang bagus. Environment bagus. Keturunan mak ayahnya semua bagus. Mereka ada kitab tak? Ada Taurat, ada Injil. Allah bagi kitab Injil. Tapi akhirnya jadi macam mana? Jadi maknanya dia sendiri pun nak kena usaha. Dia sendiri pun nak kena usaha jadi baik. Okay? Isteri Imran melahirkan Sayyidatina Maryam. Okay? Yang mana keturunannya bagus, mak ayahnya bagus, dia lahir dekat suasana yang bagus, dia besar, tapi dia tetap nak kena usaha supaya dia jadi bagus juga. Jadi dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kalau kita belajar kisah tentang Nabi-Nabi, contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, mak ayahnya bagus tak? Tak beriman kan? Tak beriman. Environmentnya bagus tak? Tak, orang nak bunuh dia, orang campak dalam api dan sebagainya. Tapi dia jadi bagus tak? Bagus. Nabi Yusuf AS. Environment macam mana? Abang-abang nak bunuh kan? Bunuh dia, letak kat dalam perigi, kemudian masuk dalam penjara. Nabi Yusuf AS, dia hidup dalam environment yang semuanya tak bagus. Tapi dia jadi baik tak? Dia jadi baik. Jadi ini semua kita katakan hikmah kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Tapi nak katakan perkataan anbata dengan nabata kat sini adalah anbata datang daripada Allah. Maknanya Allah yang make sure everything is provided. Okay? Tapi kita juga nak kena nabata. Kita pun nak kena usaha juga. Kita pun nak kena buat juga. We need to do something. Okay? Jadi tak cukup untuk kita, kan, kalau kita ada anak ni hantar je lah pergi madrasah, nanti pandailah dia. Kita letak kat tempat baik, environment baik. Sebab saya ni daripada madrasah, saya kata okey lah, environment baik. Tapi ada tak keluarnya daripada madrasah tu yang macam Firaun ke, yang macam ada juga. Kan kenalan-kenalan saya ada juga
kan? Tapi ada yang bukan daripada merasa daripada luar, duduk rumah yang mungkin jiran tetangga dia semua tak baik kan, suasana yang penuh dengan konflik dan sebagainya, tapi dia boleh lahir baik. Dia boleh lahir baik. Sebab apa? Dia ada datang daripada Allah usahanya, ya, bantuannya, tapi kena datang daripada kita juga. Kita sendiri yang nak kena usaha jadi baik. Mak ayah, we try our best. We try our best. Kita kasih didikan, kasih ilmu pengetahuan, jaga suasana dan sebagainya dengan baik sebagainya. Tapi kalau misalnya kata anak tu tak beriman, kita nak buat apa? Apa yang kita boleh buat? Doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita usaha, ya, agar Allah bagi hidayah kepada anak-anak keturunan kita. Jadi Allah kata anbataha nabatan hasanan. Allah yang bagi membesarkan dia, dan dia juga usaha untuk membesarkan diri dalam keadaan yang hasanan. Yang hasanan. Okay. Jadi Sayyidatina Maryam dibesarkan dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa sama dia pun usaha menjaga dirinya, jaga maruahnya menjadi orang yang baik. Tapi bila dia usaha dirinya untuk jadi orang yang baik, Sayyidatina Maryam kena accuse tak dalam kehidupan dia? Kena tuduh tak? Tuduhan dia bukan tuduhan yang kecil, tuduhan yang besar. Yang besar. Sehingga kan dia dalam surah Maryam, nanti kalau kita sempat baca surah Maryam, dia doa apa? Dia kata, ya Allah, kalau aku mati sekarang lagi bagus. Itu qabla hadza. Dia kata, dia depression. Sayyidatina Maryam facing depression. Dia kata, kalau aku mati lagi bagus. Sebab apa? Terlalu stres, depres dengan keadaan fitnah yang dilontarkan kepada dirinya. Okay? Jadi dia membesar, dia usaha untuk jadi orang yang baik, dan Allah SWT pun menjaga dia. Wa kaffalaha Zakaria. Dan Nabi Zakaria, ini kalau ikutkan kepada sejarah, dia katakan ini adalah istilahnya bapa saudara, pakcik dia, wa kaffalaha Zakaria. Sebab bapa dia tak ada, bapa dia sendiri tak ada. Jadi ada a guardian ini gunakan perkataan kafalaha, itu Nabi Zakaria menjadi kafilah, ataupun kafil tu datang maksudnya yang menjaga, memelihara ataupun memberikan keperluan-keperluan kepada Sayyidatina Maryam. Okey. Kat situ ataupun kita kata kafalah ini kata istilahnya membantu menguruskan keperluan orang. Daripada perkataan kafalah kat sini juga datang perkataan takaful. Takaful apa? Takaful, kita tolong orang susah kan. Nanti kita bayar istilah macam ansuran sebagainya, tapi kalau ada orang yang kena musibah sebagainya, kita kasih bantuan kepada dia. Itu namanya takaful. Jadi kafalah kat sini adalah apa yang diperlukan oleh Sayyidatina Maryam, Nabi Zakaria akan uruskan. Okay. Nabi Zakaria ni dia pun datang daripada, kalau dalam bahasanya, datang daripada perkataan zakar. Zakar ni maknanya zikir, ingat Allah SWT. Jadi Zakaria kan dia asalnya Zai ni, tapi dia boleh masukkan Zal juga. Dia Zakaria, iaitu dia yang selalu mengingati Allah SWT. Dia selalu berzikir mengingati Allah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Dan setiap kali Nabi Zakaria datang jumpa dengan Sayyidatina Maryam dekat mihrab. Mihrab ni apa? Mihrab ni kalau kita faham, mihrab ni adalah satu tempat dekat masjid. Tempat masjid. Contohnya mimbar kan, mimbar ataupun part of mihrab lah ya. Dan mimbar ni tempat yang ke atas untuk kita sampaikan khutbah kan. Jadi kalau mihrab ni tempat solat tu biasanya dia macam ada lekuk sikit, memang kat situ orang solat. Tapi kalau mihrab ni nama asal dia adalah tempat untuk seseorang bersendiri untuk bermunajat kepada Allah SWT. Okay, macam contoh kalau bahasa Arab asalnya dikatakan mihrab ni ibaratnya satu gunung yang tinggi, ada satu tempat yang restricted. Ada contoh kalau misalnya kita kata ada gunung dekat hutan dan sebagainya, nanti kat atas tu ada tempat singa sembunyi, atau singa ni tak ada orang boleh masuk. The lion's den, kita kata lion's den, tu tempat yang restricted, orang tak boleh masuk, tu tempat dia je. Dia bersendiri kat situ. Okay? Itu maksud mihrab. Mihrab juga datang daripada perkataan hariba. Hariba ni ataupun kita katakan perkataan harb. Harb tu perang. Harb tu bila kita perang, kita akan cuba ambil semua apa yang dia ada. Contohnya kita akan istilahnya strip them off with everything. Kita strip them off, kita ambil harta mereka, tanah mereka, keperluan-keperluan mereka dan sebagainya kita ambil. Jadi istilahnya bila orang yang kalah dalam peperangan, dia hilang semua title dia, hilang pangkat dia, hilang harta dia, hilang martabat dia dan sebagainya.
Dia kata mihrab ni adalah tempat yang mana orang bila munajat pada Allah, dia ni jadi fakir di depan Allah SWT. Dia strip everything. Sebab dia dengan manusia mungkin dia ada tahta, dia ada pangkat, dia ada harta dan sebagainya, tapi depan Allah dia tak ada apa-apa. Itu orang yang fakir. Itu mihrab, tempat orang yang beribadah bersendiri, tempat yang tinggi, tempat yang hanya nak menajat pada Allah SWT. Tempat yang bila kita menajat pada Allah kan, istilahnya kita berada dekat tempat yang tinggi. Bila kita solat tu mi'rajul mu'min, tempat mi'raj tu kita naik pada Allah SWT. Jadi bila kita solat, tempat kita sedang meninggikan diri kita di hadapan Allah SWT. Itu dinamakan mihrab. Jadi Sayyidatina Maryam ni berada dekat tempat yang eksklusif, tempat secluded, tempat dia sendiri, tak ada orang masuk, tak ada orang kacau dia sebagainya. Jadi hanya certain people just boleh access. Yang boleh access antaranya adalah Nabi Zakaria alaihi salam. Dia yang access, dia tengok keperluan dia, nak makan, nak minum dan sebagainya. Okay? Jadi ceritanya gini, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab itu, wajada indaha rizqan. Dia mendapati Maryam ni dia ada rezeki. Dia ada rezeki. Okey. Qala ya Maryam. Kemudian Nabi Zakaria kata, wahai Maryam, anna laki hadza? Mana kau dapat benda-benda ni? Mana kau dapat benda-benda ni? Ni anna kat sini maknanya kalau bahasa Arab is how. Tapi anna tu dia lebih tinggi daripada kaifa. Kaifa ni maknanya macam mana? Kaifa macam mana? How. Okay, tapi kalau anna macam mana? Dia lebih macam rasa terperanjat, takjub. Sebab apa? Kat sini bila ahli tafsir dia bincang perkataan rizq. Kat sini rizq tu apa? Apa yang ada dengan Sayyidatina Maryam? Dikatakan Sayyidatina Maryam dia dapat makanan ataupun buah-buahan yang bukan dalam musim dia. Contohnya kalau negeri-negeri panas contohnya, kan, bila musim panas tak akan ada musim sejuk punya buah-buahan. Kalau musim sejuk tak ada musim panas punya buah-buahan. Kalau kita sekarang bezalah. Kan kita sekarang nak makan apa anytime ada. Cuma kita kata sekarang musim durian dah habis belum. Gitu. Ada musimnya kan. Tapi kalau misalnya kata tak ada musim, durian tetap ada. Cuma tak sedap, kualiti tak baik sebagainya. Sebab ada yang contoh ada buah-buah yang grown lab punya kan, yang mungkin bukan musim tapi sebab kita dah inject dia jadi dia cepat keluar sebagainya. Tapi kalau nak makan certain buah hanya ikut pada musim. Kalau musim ni baru buah ni keluar. Tapi bila dia masuk, contohnya musim sejuk tapi dia nampak ada buah musim panas. Kalau dia masuk musim panas dia nampak buah musim sejuk. Jadi dia pelik lah. Sekarang mana kau dapat benda ni? Macam benda eksklusif kan. Mana dapat benda ni? Anna lagi hadza. Istilahnya mana kau dapat benda ni? Dia jawab apa? Qalat, dia berkata huwa min indillah. Ini semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sungguhnya Allah akan memberi rezeki kepada sesiapa saja yang dia nak tanpa dia kira, tanpa hisab, tanpa kira. Ini satu lagi saya nak tutup dengan ayat ni lah. Dia macam gini. Ini bahasa Arab lagi lah. Ibu-ibu nanti satu hari lah lagi setahun dua ni kita semua master bahasa Arab. Anna laki haza. Anna laki haza. Mana kau dapat haza? Haza tu ni. Bila saya sebut ini, spesifik tak? Contohnya, handphone ini, kursi ini, meja ini. Spesifik kan? Ini. Haza. Kalau misal kata mana dapat ni? Jawapannya adalah haza min indi rabbi. Min indillah. Haza ini daripada Tuhan, daripada Allah, betul tak? Tapi dia jawab haza ke? Tak, dia cakap huwa min indillah. Huwa. Ia. It's not just where you get this. This is from Allah. Tak. Where you get this? All of this is from Allah. Ini semua daripada Allah. Jadi bermaksud apa? Nabi Zakaria bila nak tanya, dia tanya spesifik, buah ni mana dapat? Buah ni mana dapat? Tapi bila Sayyidatina Maryam jawab, dia tak jawab spesifik buah saja. Dia cakap huwa, semua rezeki yang ada ni min indillah, daripada Allah. Sebab kadang-kala kita ni bila tengok rezeki, kita tengok spesifik rezeki tu je. Tak?
Contohnya lah, kita penat, lapar, balik rumah ada makan. Alhamdulillah ada makan, kan? Rezeki kita kat depan kan, ada nasi goreng ke apa sebagainya, Alhamdulillah ni rezeki. Tapi kalau kita fikir balik, semua rezeki ni ada di keliling kita kan. Kita penat sebab apa? Sebab ada kerja. Kerja tu rezeki tak? Nikmat ada kerja kan. Kita penat rasa traffic jam sebagainya, rezeki ada kereta. Rezeki ada kereta, betul tak? Kita anak-anak bising kat rumah, ada anak, rezeki. Kan? Makanan sedap, rezeki lidah boleh rasa. Kita bersyukur dengan makanan tu je ke atau bersyukur kepada semua yang Allah bagi? Itu maksudnya. Jadi Nabi Zakaria dia pesan, dia ingatkan, dia nak cerita tentang buah je, tapi Sayyidatina Maryam ingatkan dia bahawasanya semua ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki, makanan yang ada kat situ, kediaman yang dia ada, kan? Kemudian dia ada iman, dia boleh beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada kehidupan, dia dapat hidup dalam keadaan yang selesa, berada dalam mihrab sebagainya. Ini semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu Allah SWT selalu mengingatkan kita dalam rezeki yang diberi itu ada nikmat yang lagi besar yang mungkin kita tak perasan. Dan even kalau misalnya kata dalam ujian pun, dalam musibah pun akan ada nikmat yang kita tak perasan. Sebab tu bila Nabi SAW, Nabi SAW kehilangan anak, Nabi menangis kan? Nabi menangis. Apa Allah kata? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami dah berikan kau banyak sangat nikmat. Jadi Nabi menangis sebab kehilangan keturunan anak. Tapi apa yang Allah kasih kepada Nabi? Wa rafa'na laka dzikrak. Allah naikkan darjat, Allah naikkan nama Nabi SAW. Bayangkan seorang lelaki yang namanya disebut tiap-tiap saat sampai hari kiamat. Mana yang lebih hebat? Sebab kita kalau ada anak supaya apa? Supaya legacy kita berterusan. Orang ingat, oh ini dulu datuk dia gini, nenek dia gini dan sebagainya. Betul tak? Kita ingat orang akan, our name will live on dengan ada keturunan. Tapi Nabi istilahnya tak ada keturunan anak lelaki, tapi namanya disebut sampai akhir zaman. Inna a'tainakal kautsar, kita kata dalam ujian yang Allah berikan kepada Nabi, nikmat banyak. Nikmat banyak. Jadi sekarang ni kalau misalnya kata ada nikmat kita terhapus, nikmat kita diambil, sebagai contoh hilang anak ke, hilang keluarga, hilang pasangan ke, ataupun bankrupt ke, hilang harta, hilang kita punya pangkat dan sebagainya, ada banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita tak perasan, yang mana mungkin kita belum sebut Alhamdulillah terhadap perkara tersebut. Jadi ini yang apa yang Sayyidatina Maryam ajar, Sayyidatina Maryam ajar kepada kita. Qala huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha. Allah boleh bagi rezeki kepada siapa saja yang nak, bighairi hisab. Bighairi hisab ni kita dah terangkan. Dia tanpa hisab, maksudnya Allah tak akan minta balasan ataupun Allah tak kira bila Allah bagi. Allah boleh bagi banyak sangat ataupun Allah boleh bagi berapa yang Allah nak, kan, tanpa memiskinkan apa yang Allah ada, sebab Allah Maha Kaya, Allah Al-Ghani, kan, bighairi hisab, tak perlu nak hitung berapa banyak dan sebagainya. Dan kita pun tak mampu nak hitung berapa banyak Allah kasih rezeki kepada kita. Ini kelebihan kata-kata Sayyidatina Maryam alaihissalam dalam perbincangan yang ringkas permulaan dalam kisah tersebut. Dan insya-Allah pada sesi yang akan datang kita akan bincangkan tentang keturunan Nabi Zakaria pula, iaitu Yahya, iaitu dia doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan kemudian nanti kita akan sambung lagi pada pada sesi yang akan datang, kisah daripada keluarga Imran ini, insya-Allah.